UTM tersenarai dalam QS World Ranking buat pertama kalinya selepas hampir 20 tahun UTM berada di Bumi Melaka. I think dari last year UTM telah menjadikan universiti TVET yang terbaik. So I saw they have a lot of the achievement lah. I've been involved in many of the project, like for example the Alibaba. Then I'm given the opportunity to develop the program diploma e-commerce. So this actually is one of the achievements lah. Pembangunan UTM lah yang kita tengok begitu rancak dan macam mana produk-produk UTM keluar membanggakan UTM dan juga negara, capaian alumni kita dan sebagainya. Sekarang ni kita boleh jumpa di mana-mana mereka dah memegang jawatan yang tinggi di syarikat besar dan sebagainya. Capaian yang sangat membanggakan kami sebagai warga akademik, dan macam contoh di Sensei kita dah ke peringkat ASEAN dan sebagainya. Kecemerlangan itu kita teruskan. Kita dapat menjadi TVET terbaik di kalangan universiti-universiti. Itu yang sangat membanggakan kami lah. Kita banyak event program yang besar-besar lah. Seingat saya adalah TVET yang kita anjurkan the big event lah yang melonjakkan UTM peringkat nasional lah. Antarabahasaan nama UTM itu sendiri semakin dikenali, bukan saja di dalam negara, malah di luar negara. Dan banyak program-program baru, kerjasama baru dengan universiti-universiti, hatta universiti-universiti luar negara. Dan juga kita lihat pada pencapaian TVET itu sendiri semakin membanggakan lah. Kita tengok pimpinan universiti pun dilantik, diamanahkan menjadi pengurusi TVET, pengurusi MTUN, Datuk Naib Chancellor kita sendiri. Pencapaian kebolehpasaran graduan UTM meningkat pada setiap tahun lah. Ini hasil daripada penekanan yang diberikan oleh UTM berkaitan dengan bidang TVET untuk memastikan graduan UTM mempunyai kemahiran yang sentiasa relevan dengan permintaan industri. Bagi saya telah lebih dikenali bukan setakat di Malaysia tapi juga di luar Malaysia dengan penglibatan dan aktiviti-aktiviti UTM bersama dengan Dato' NC di universiti-universiti luar. Nama UTM ni sekarang ni dah terkenal lah, bukan setakat di Malaysia tapi di luar negara. Jelita lah, yang mana Jelita ni dapat sambutan sampai KPT, sampai Timbalan Perdana Menteri dan Perdana Menteri. Yang mana kita tengok macam contoh Menteri KPT 2 kali turun UTM. Bukan senang untuk Menteri turun. Timbalan Perdana Menteri kita Dato' Zahid Hamidi yang mana turun 2 kali, batch Jelita pertama dan batch Jelita yang kedua yang lebih grand. Bila mana kita melaksanakan program dari disiplin yang tiada di Malaysia ketika itu, iaitu program teknologi kejuruteraan, dan seterusnya kita menawarkan satu program yang bersifat TVET yang sebenar, iaitu program teknologi. Bila mana MTUN, khususnya UTM lah, menerajui program-program yang berbentuk TVET di peringkat tinggi lah. I feel very happy at the Faculty of the Technology Management and Techno Entrepreneurship. I've been given opportunities to involve in many of the tasks and also the project, and also I've been given the opportunity to lecture for all the students here. Suasana yang kondusif, kawan-kawan yang supportif daripada staf lain, daripada pelbagai peringkat dan sebagainya. Semangat satu pagi itu wujud di UTM. Kami dari Pejabat Kesempatan, semua momen yang tak akan terlepas adalah kawalan lalu lintas lah, bersama orang awam, bersama staf, bersama pelajar. Tapi banyak suka daripada duka lah, best. Semangat teamwork itulah yang menjadi orang kata apa, indipati untuk kejayaan sesebuah organisasi. So semangat F1 tu sentiasa diterapkan untuk memastikan program-program yang dianjurkan tu mempunyai impak dan juga kualiti yang baiklah kepada universiti. Kita melihat banyak anjakan perubahan yang telah berlaku dalam tempoh 3 tahun di UTM. Kekuatan kita adalah bila mana kita mendapat kerjasama yang erat, sokongan yang penuh, dan bukan saja dari dalam UTM, malah dari pihak industri, rakan kolaborasi kita di luar sana. Itu adalah satu tunjang utama lah kepimpinan hari inilah. Under leadership of the top management, the current top management, so it has been lead the UTM to achieve a lot of the achievements and also success. Kepimpinan UTM itu sangat supportif, membantu semua
staf, daripada staf bawahan sampailah kepada staf pengurusan, dan dikira top management yang ada sekarang ni boleh dijadikan sebagai mentor lah. Dan kita sebagai pelapis, kita harus rasa boleh teruskan apa yang terbaik yang ada sekarang ni. Pusat kesihatan semakin berkembang. Maksudnya pertambahan staf dengan peralatan-peralatan yang baru. Macam-macam lah kita dapat perkhidmatan untuk staf. Atau NC banyak memberi sokongan terutamanya dari segi penambahbaikan pejabat keselamatan melalui program ataupun penyelidikan yang mana menghasilkan satu manfaat untuk universiti lah. Kepimpinan yang holistik, bukan saja menekankan dari sudut pengurusan akademik, pengurusan pejawatan, malah kebajikan staf juga turut dijaga, dan banyak program-program baru yang bersifat meluas, terutama kebajikan staf lah. Beberapa program baru Pusat Islam telah mendapat restu pihak pengurusan tinggi, terutama yang bagi Datuk Nur Chancellor. Program umrah bersama staf-staf UTM, alhamdulillah pihak pengurusan tertinggi memandang kepercayaan yang tinggi pada Pusat Islam untuk melaksanakan program ini, khususnya dengan wujudnya pembinaan tadika dan taska UTM yang baru. Terima kasih kepada Datuk Nur Chancellor kerana projek ini telah lama dirancang, tapi semasa kepimpinan yang bagi Datuk Nur Chancellor dapat direalisasikanlah. Pengurusan UTM lebih dekat dengan alumni. Nombor satunya dengan melibatkan alumni dalam aktiviti-aktiviti di UTM, dan kedua rasanya pencapaian yang agak besar bagi alumni ialah dengan diluluskan pembinaan rumah alumni. Bukan setakat diluluskan, dan kita pun dah nampak ada progres dalam pembinaan rumah alumni. Untuk Sasana Niaga yang mana kita buat penambahbaikan lah, mana kita dapat tengok wajah baru Sasana Niaga dan juga wajah baru dekat Pusat Persatuan Pelajar. Kami memang sangat rapatlah dengan NC, dan kami memang sayang Prof. Dr. Masila sebab beliau pun banyak tolong kita orang, bukan sahaja di peringkat KPT iaitu TVET, tapi di peringkat universiti sendiri. Kalau tanpa Prof. Dr. Masila, kita tak dapatlah nak menjalankan Sasana Niaga, tak dapat nak menjalankan postua dan sebagainya. UTM memberi kepercayaan kepada staf-staf muda untuk terlibat dalam pentadbiran. So ini satu strategi yang baik untuk mendapat idea yang lebih segar dan juga sebagai pelapis dalam pentadbiran di UTM. Datuk Masila sentiasa mengambil berat dan berhasrat, mempunyai hasrat yang tinggilah untuk memperkukuhkan hubungan dengan alumni. So ini dapat dibuktikan melalui pembinaan rumah alumni dan juga penawaran beasiswa alumni. Cekap dari segi banyak sudut lah, tapi saya tengok dari segi sudut kecekapan tenaga lah. Kita dah mencapai satu budaya dalam cekap tenaga. Itu saya kata cekap, UTM cekap. Kita UTM satu keluarga lah. Di mana kalau kita jatuh bersama. Kalau kita dikatakan apa pun, kita kena bangkit bersama-sama untuk jaga nama baik UTM kita. Kegemilangan lah sebenarnya. Saya tengok perkembangan UTM tu daripada tak dikenali, sekarang ni dah menjadi dikenali, sama ada di dalam ataupun di luar negara. Ibarat kata macam UTM ni mendunia lah. Gemilang dari aspek penjenamaan UTM itu sendiri, sebabkan UTM membawa jenama TVET tu. Daripada feedback di industri pun, bila disebut UTM, kita tahu UTM ialah pengeluar graduan TVET di Malaysia. Inovatif. UTM mempelbagaikan bukan saja penyelidikan tetapi PNP, pengajaran dan pembelajaran. Yang mana hari ini seperti saya maklumkan tadi, pengajaran dan pembelajaran kita berteraskan TVET, banyak fasiliti, kemahiran yang hari ini UTM terapkan dalam tenaga pengajar untuk kita mempertabatkan institusi TVET lah, khususnya di UTM.